Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ni puasa ke berapa? 8. So, hari ni puasa ke-8. Aku lagi peluh. Saya nak hantar Tupperware. Lepas tu kita pergi beli barang cat. Kemudian banyaklah kerja ni. So, kau kerja apa lagi? Ni lah kerja. Duit pergi London dapat mana? Ni lah duitnya. So, ni Tupperware. Oh, panas weh. Hari ni panas teruk. So, jom. Last item. Okay. Settle. So, kita ke depan sikit. Lagi kita akan jadi speed padu pun ya. Jom. We move to Temloh untuk membeli barangnya pun. Aduh, kita pergi beli cat. Beli apa-apa yang penting lah. Okay. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Headphone on. Aku baru lepas keluar pada bapak saudara aku tadi. Kalau aku pergi bawa saudara aku kat Tebeloh ni macam biasa lah. Ni apa ni? Orang Felda, orang ada sawit biasa tahu je. Duit yang berikat dengan getah. Kemudian dia ada tulis-tulis. So yang tu normal lah untuk orang kebun sawit dan juga penroka Felda akan kenal lah benda ni. Kalau kau perasan pakcik-pakcik Felda ni dia suka beli barang dekat kedai, tapi dia punya macam mana? Dia punya duit tu berikat dengan getah. So dia akan buka getah dulu, dia akan buat tarik duit satu. Aku geram betul. Arwah ayah aku dulu macam tu kak. Aduh. So seterusnya kita pergi beli barang je. Bawang. Kita dah sampai kat kedai cat. Hong ada tu, dia tak ada kerja tu. Banco. Banco apa? Takkanlah baju kuih raya. Ayo. Ini apa pasal naik RM5? Apa? Ni itu 38 ni. Ini 40 mah, soal naik mah. Setiap kali naik bila masa nak turunnya. So Gak apa-apa ini? Nak 1.5 liter boleh? Aduh. So sekejap lagi dia nak baju cat dekat sini. Suruh mesin cat. Ni benda ni berpusing. Untuk gaul cat dia berpusing kan. Boleh pusing. Mana switch dia? Situ switch dia. So bila dia pasang switch ni, semua ni berpusing dia gaul cat. Okay. Aku takut aku pergi gym lah kan. Aku balik lambat. Gym. Ha? Aku tak tanya lagi. Nanti aku tanya. Okey, baik. Okey. Nak tunggu siap dulu lah. Nanti aku beritahu. Baik. Ni color basic, color base dia untuk buat warna gold Catalite tu. Mana orang lain? Ular. Tak ada jual harga benda ni lagi. Ni Kata stok ah. Bila nak stoknya dah suruh banyak kali lah. So tu dia punya gam ibu cat. Dia punya ibu kalau masuk je benda tu dia tak ada efek kan. Tengok beza colour. Colour base dengan colour dahsyat banco. Asal ni dia akan penuhkan, cukupkan colour. Masuk colour brown. Cukup lah. Anyok lagi, jauh lagi.
pedih pula. Sikit lagi. Sekejap lagi dah siap aku beritahu. Sikit lagi nak sampai dah tu. Dekat. Sudah dekat sikit lagi tak? Hampir dah tu. Ke sama? Sama tak? Biru sikit. Aku pergi yolo je. Ya, okay, so yang ni kita buat color Catalyte pula. Tadi color Mili. Ni color Catalyzer. Kenyang? Kenyang? Apa kenyang? Ya lu puasa je. Puasa orang mulut busuk ni. Ya betul. Tu and you wax mana ambil? Ni kan ada resep rancu. Ada basis. Ada orang mau main ni cat. Mana? Ni cat. Banyak. Okey, dah siap. So, inilah colornya. Banyak ni, tumpah lagi. Kau pergi mana? London ah? Ya. You dah. Sekarang ni kita nak pergi beli daging pula. Jumpa nak dua? Ya. Jumpa ke Lempung? Jumpa. Sebenarnya hari ni aku ada dekat Genting Sempah. Ada kawan aku call tadi. Dia kata motor dia jam. Sebab kita dekat motor dia jam. Aku sampai, aku terus makan. Tak benda lagi penting daripada aku. Sekarang aku tak berpuasa esok. So, ya. Dengan kopi. Aku tak patut minta kopi ni. Kopi ni panas. Lepas tu dan kurangkan gula. Dekat Genting Sempah. Motor dia jam balik dari KL. So aku terpaksa datang sini ambil motor dia lah. So sekarang ni masa untuk aku sahur dulu. Sekejap lagi baru jalan kerja. Makan masa sejam 20 minit nak sampai jemput ke Genting Sempah ni. Not bad. Isteri juga lah. Isteri bawa kereta macam orang gila. Macam biasa, macam kau tengok video aku sebelum ni. Macam mana aku bawa kereta. Macam tu lah aku bawa tadi. So, makan dulu. See you next. So, Pak Rempit dengan motor jam tak ada lari. Dengar ni apa ada. Aduh. Kau tengok spoket tajam. So, jom. Balik jengkers. Oh, lah signal aku tak hidup sebelah. Ranggi motor ni rupanya. Ranggi sangat. Nak auto show sangat. Auto show ni. Kenapa aku nak interframe sikit motor ni? Dia punya Ford LV. Memang Ranggi betul motor ni. MBA ori Ni betul ni macam motor auto show dah ni. Kulit enjin beli dah siap. Kau relax kan? Kau orang abai kan je aku. Minyak banyak so dia punya ni jadi kasar, kesat. Custom. Brake custom. Weh, okey tak?
Ni dah macam motor auto show lah ni. Motor ni sepakat tajam, that's why naik arena juga. Rantai apa? DID je? Asal tak pakai pak suku? Takut putus? DID kan rantai mahal. Takkan putus? Ya ke? DID putus? Ori ke? Ke lokal kan? Beli lokal mau putus lah. Aku dah interframe dah motor ni. So boleh tidur Mula-mula sakit badan